Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, apakah cara sunnah seseorang yang hendak memulakan perjalanan haji ke Mekah? Adakah kehendak sunnah azan semasa hendak turun haji dan sebagainya? Baik, untuk menjawab soalan ini, saya bacakan salah satu fatwa daripada Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Imrani. Beliau menyebut fatwa ini terdapat di dalam kitab beliau, Nailul Amani min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Imrani. Beliau menyebut, saya bacakan fatwa beliau di sini. Beliau menyatakan, lam yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu adzana 'inda khurujihi min al-baiti qasidan al-khuruj li hajjatil wada' atau li umratil qada atau lil umrah allati qablaha. Maksudnya lebih kurang, tidak ada diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda melaungkan azan ketika keluar dari rumah hendak keluar untuk melaksanakan haji wada', ataupun ketika baginda keluar dari rumah untuk melaksanakan umrah qada ataupun umrah sebelum daripada umrah qada. Wala ruwiya anhu, dan demikian juga tidak ada riwayat ataupun tidak diriwayatkan daripada baginda annahu amara bilalan, yang mana baginda pernah, tidak ada diriwayatkan baginda pernah memerintahkan Bilal, au ahadan minas sahabah, atau baginda ada memerintahkan salah seorang daripada sahabat, bi an yu'adzina lahu 'inda khurujihi lil hajj. Tidak ada riwayat Nabi pernah menyuruh Bilal ataupun salah seorang sahabat untuk melaungkan azan ketika baginda hendak keluar dari rumah untuk melaksanakan haji ataupun umrah abadan, selama-lamanya tidak ada, pasti tidak ada riwayat seperti itu. Kama annahu lam yurwa anna as-sahabata kanu yu'adhdhinuna 'inda safarihim ila Makkahil Mukarramah li ada'i faridatil haji aw nafilatihi abadan. Sama seperti mana tidak pernah ada walau satu riwayat dari mana-mana sahabat yang pernah melaungkan azan ketika mereka keluar bermusafir untuk pergi ke Mekah Mukarramah untuk melaksanakan sama ada haji wajib maupun haji sunat, selama-lamanya tidak akan ada. Maksudnya kita tak akan jumpa perkara itu diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat. Di tempat yang lain dalam kitab yang sama, beliau menyatakan lagi perkara yang menegaskan lagi perkara yang sama. Lam yadid, kata Al-Imrani, anir Rasul sallallahu alaihi wasallam min manasikil haji au arkanihi au sunanihi au mandubatihi an yu'adzina man yurid al-hajj 'inda al-khuruj min baitih. Tak ada, lam yarid, tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah, tidak ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan termasuk di dalam ibadat haji, cara melakukan ibadat haji, cara manasik haji dan umrah untuk melakukan azan ketika hendak keluar untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Tidak ada sama sekali. Oleh kerana itu, secara ringkasnya, melaungkan azan ketika keluar dari rumah untuk melaksanakan haji maupun umrah tidak diajar, tidak terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu hanyalah semata-mata adat orang Melayu ataupun sebahagian orang yang lain, sebahagian bangsa, sebahagian kaum yang lain. Ia semata-mata adat. Adapun dari agama, tidak ada anjuran khusus untuk melakukan perkara tersebut.